Bagi mencatat suhu peti sejuk, kita perlukan peralatan ini. Satu pembaris, 4 warna pen iaitu hitam, biru, merah dan hijau. Ataupun 4 warna dalam satu pen. Bagi catat suhu peti sejuk, kita perlukan carta suhu peti sejuk. Bahagian atas carta suhu peti sejuk ni kita kena lengkapkan setiap bulan. Carta pengambilan suhu peti sejuk, jika ada 2 peti sejuk, kita akan tulis suhu peti sejuk pertama 1 dan suhu peti sejuk yang kedua kita akan tulis 2 di sini. Selepas tu kita isi bulan. Bulan ini adalah bulan Julai, so kita akan tulis bulan Julai. Tahun 2025. Nama fasiliti KWS Bandar Tasik Puteri. Lokasi peti sejuk adalah di ruang pejabat. Kita gunakan satu carta ni untuk 1 bulan. Seperti yang boleh nampak di sini, kita ada daripada 1 hari bulan hingga hujung bulan. Dan selepas tu kita akan catat suhu peti sejuk ni 2 kali sehari, iaitu daripada pukul 8 pagi, ada tulis di sini AM, dan pukul 4 petang, ada tulis PM. So setiap hari kita akan catat AM dan PM di sini. Okey, selepas tu kita akan lihat pula ruangan tengah-tengah di sini adalah di mana kita akan catat suhu. Di ruang tengah ni adalah warna biru, boleh nampak julat suhu yang normal. Julat suhu yang normal adalah daripada 2 hingga 8 degree Celsius. Bahagian atas ni daripada 9 ke atas hingga lebih daripada 17 ini adalah suhu abnormal. Maksudnya julat suhu yang adalah tinggi, panas. Di bahagian bawah pula adalah suhu menunjukkan suhu yang abnormal juga daripada 1 hingga kurang daripada -4, iaitu menunjukkan sejuk sangat, ya, kita pergi peti sejuk. Di bahagian bawah pula adalah nota di mana ada penerangannya daripada A hingga E. A hingga E ni ada maksudnya, ya. Nanti kita akan bagi penerangan selanjutnya. Bahagian bawah pula menunjukkan selepas kita baca 3 bacaan suhu, iaitu suhu semasa, suhu maksima dan suhu minima, kita akan reset suhu dengan memicit butang minimax. So kita akan tanda di sini right. Maksudnya kita sudah reset suhu, ya. Selepas tu kita akan catat di sini siapa yang membaca suhu. Siapa yang membaca suhu, tulis nama singkat di sini. Katakan Nina. Sekarang kita akan plot graf mengikut bacaan yang kita telah baca. So, 1 hari bulan 7, tadi kita ada baca suhu. Bila terus membaca suhu, kita akan dapat suhu semasa. So, suhu semasa menunjukkan 5. So, di mana kita perlu catat adalah di sini. Dengan pen warna biru. Selepas tu, kita akan picit butang minimax dan akan keluar suhu maksima. Suhu maksima akan menunjukkan 6.8. So, suhu maksima kita akan catat dalam warna merah.
So 6.8 akan menunjukkan lebih kurang di sini. Selepas kita baca suhu maksima, kita akan picit butang minimax untuk mendapatkan suhu minima. So minima kita akan catat dalam warna hijau. Ia menunjukkan 3.7. Tu 3.7 kita akan catat dalam warna hijau di sini. Selepas kita baca ketiga-tiga bacaan, kita perlu reset. So lepas tu kita akan reset dan tandakan di sini sebagai write. Dan catat nama singkat di sini Nina. Sekarang kita akan baca suhu pukul 4 petang. Bila nampak saja suhu di minimax, kita akan baca suhu semasa. So suhu semasa menunjukkan 4.8. So kita akan catat dalam warna biru di sini 4.8. Selepas tu kita akan picit butang minimax dan akan baca suhu maksima. Suhu maksima menunjukkan 9. So kita akan catat dalam warna merah. Selepas tu kita akan picit butang minimax dan akan keluar suhu minima. Suhu minima menunjukkan 4. Selepas kita baca ketiga-tiga bacaan, kita akan picit butang minimax selama 3 saat dan akan keluar balik suhu semasa. Iaitu kita panggil tu adalah reset. Kita akan tandakan write dan siapa yang membaca adalah Hajar. Selepas kita baca, kita akan plot daripada pagi hingga ke petang. So kita akan menggunakan pembaris untuk plot. Carta suhu akan menunjukkan plot di atas graf macam ini ya. Selepas tu boleh nampak di sini yang suhu maksima menunjukkan 9. 9 adalah suhu abnormal. Julak suhu yang biasa sepatutnya adalah daripada 2 hingga 8 sahaja. So jika menunjukkan julak suhu yang abnormal, kita perlu catat julak suhu yang luar daripada julak suhu dengan menggunakan carta ini. Tadi kita ada tengok pada 1 hari bulan 4 petang kita dapat suhu 9 ya. So kita akan catat di sini 1 tarikh 1 hari bulan 7 pukul 4 petang. Perkara pada 1 hari bulan 7 pukul 10 pagi hingga 11 pagi tiada bekalan elektrik. Tulis nama atau tanda tangan. Okey, bahagian bawah sini kita akan tulis nama
siapa yang memberi penjelasan. Jawatan, boleh chop di sini ataupun tulis jawatan. Tarikh pada 1 hari bulan 7. Di sebelah kanan pula, jika pada hujung bulan ada lawatan ataupun lawatan daripada luar KKM, dia akan disahkan di bahagian kanan di sini dengan nama, chop dia dan juga tarikh. Sekarang saya nak kaitkan kedua-duanya perkara tadi, iaitu kenapa suhu adalah 9. Jika katakan pada 20 hari bulan ada pelawat ataupun penyeleh datang tengok dan dia akan notis di sini pada 1 hari bulan pukul 4 petang suhu naik sampai 9. Dan saya telah memberi penjelasan di sini dalam carta appendix 4 di sini kenapa suhu ada naik, iaitu pada pukul 1 hari bulan 7 daripada pukul 10 pagi hingga 11 pagi tiada bekalan elektrik selama 1 jam. Sebab itu suhu ada naik di sini. Dan ini akan memberi penjelasan pada penyelia tersebut. Kenapa suhu naik sampai 9. Sekarang penjelasan di bawah sini adalah penting, ya, di mana jika suhu peti sejuk menunjukkan, katakan contohnya berturut-turut selama 2 hari lebih daripada 9. Di dalam kotak kita akan catatkan di bahagian B di sini, ya. Tiada cukup bekalan elektrik, kita akan pangkahkan. Kalau yang nampak di sebelah bawah di sini ada tulis tidak cukup bekalan elektrik. Jika peti sejuk tidak diservis sepanjang masa peti sejuk berada di klinik, mungkin peti sejuk akan menunjukkan berturut-turut suhu yang abnormal. Kita akan tulis di sini, pangkah di bahagian C, peti sejuk tidak berfungsi dengan betul. Selepas tu, kita akan pergi kepada D, kita akan pangkahkan di D. Dan di sini ada catat pembantu teknik dipanggil untuk pembaikan.